Hai. So, I nak review buku yang I pernah baca. Baru je habis baca. I start baca hari 9 hari bulan hari tu. Dalam 3 hari macam tu dah siap dah. Tuan Director dari Hamka. Buku dia sikit je, pendek. Cerita dia pendek. Dalam 129 muka surat. So boleh habis kejap je lah dalam 1 hari macam tu. Dah boleh siap dah. I pilih buku ni sebab actually I dapat buku ni free daripada free market masa intern dekat UPM tahun lepas. So I baru baca tahun ni. And sepanjang baca ni, I rasa macam mana nak kata, sangat mengena lah. Before this, saya pernah baca juga karya Hamka yang Lindungan Kaabah. I nangis. Sangat sedih cerita tu. Dan this time around, dia lebih fokuskan kepada unsur-unsur kekayaan, kemerdekaan satu bangsa tu. Bila mana kita merdeka bukan saja daripada penjajahan di negara kita, tapi juga penjajahan fikiran. Yang kita fikirkan kebebasan tak semestinya dalam bentuk negara bebas daripada penjajah, tapi juga fikiran bebas. Kita bebas berfikir, bebas bergerak, fikir apa yang kita nak fikir, rasa apa yang kita nak rasa. Faham tak? Ke macam terlalu I bacakan lah apa yang sebenar-benarnya quotes dari situ. Tentang Aminah. Aminah ni anak Pak Yasin. Pak Yasin ni orang yang berpengaruh dekat satu daerah ni di Indonesia. Dan dia ada cucu yang nama Aminah. Saya bacakan ni. Dan selama ini Fauzi belum mahu beristeri kerana ragu saja fikirannya melihat lagak gadis-gadis didikan sekarang. Menghias mukanya sampai 1 jam, 2 jam, tetapi memasakkan gulai mereka tak tahu. Menguruskan bajunya, guntingnya, modelnya dan sebagainya mereka terlampau pintar. Tetapi menyapu mereka tak mengerti. Perempuan sekarang, menurut pendapat Fauzi, bukan untuk dibawa hidup tetapi buat dibawa penonton bioskop. Kenalah sasaran yang mengena tepat ke hatiku. Kerana saya antara salah seorang yang seolah-olah ditegur oleh Hamka. Berhias, berdandan, tahu, tapi masak tak tahu. Aminah dibesarkan dalam kehidupan yang sederhana. Tak ada mak, tak ada ayah. Keduanya meninggal ketika masih kecil. Yang dibesarkan oleh datuknya. Datuknya boleh saya katakan bersifat zuhud. Kerana dia hidup apa adanya. Walaupun dia ada perusahaan yang besar, menjual soto tak silap saya. Besar juga. Dengan perusahaan tu dia kumpul-kumpul duit, dia beli tanah. Tanah yang besar tu lalu disewa-sewakan. Bahagian kecil-kecil ni buat jadi rumah sewa untuk orang-orang yang berdagang, yang tak bekerja, makan gaji, boleh menyewa kat situ. Tapi Pak Yasin ni zuhud, saya katakan. Rumah ni sederhana, pakaian ni sederhana, tapi fikirannya tak sederhana. Fikirannya tak sederhana.
Kisahnya berlaku pasal Tuan Direktur Jazuli yang datang daripada kampung, dari jauh, datang ke bandar, buka perusahaan intan dan berlian, jadi kaya raya, kapitalis katanya. Kemudian dia dari beberapa kawan datang dari kampung juga sama-sama dengan dia. Tapi makin lama makin besar, makin kaya, dia makin lupa diri, makin tak mau dengar nasihat, makin tak humble kehidupannya. Jadi kawannya satu-satu tinggalkan dia. Tapi dia ada satu kawan rapat bekerja, namanya Kadri. Kadri ni orang kanan dia. Kadri ni ada ilmu berkawan dengan orang halus. Seorang halus tu akan bagi tahu dia apa yang akan jadi, apa yang telekkan nasib lah pada saya. Tapi ketika itu namanya bukanlah macam nama kampung yang kita panggil telik nasib tu. Tapi dia dah ubah nama tu jadi lebih moden. Tapi benda yang sama, ambil bantuan daripada pihak ketiga. Lepas tu Jazuli Tuan Direktur ni nak buka satu pabrik buat kain. Jadi dia nampak tanah yang dia nak beli tu daripada tanah Pak Yasin. Pak Yasin ada tanah yang besar, tapi hidupnya sederhana. Jadi dia dah berusaha banyak kali nak beli tanah Pak Yasin, tapi Pak Yasin tak pernah nak jual. Sebab Pak Yasin tak setuju dengan pemikiran kapitalis dia tu. Jadi bila dia tak boleh nak jual tu, dia macam-macam akal. Bagi duit, tawarkan duit lagi banyak, tetap Pak Yasin tak mau. Tuan Direktur ni ada satu hotel dan pekerja dia dekat situ Fauzi ni dulu dirayu untuk kerja dengan Tuan Direktur ni, sebabnya dia janjikan macam-macam. Yang Fauzi ni perlu kerja dengan dia. Fauzi kerja dengan dia, tapi lama-kelamaan Fauzi sedar yang dia tak align dengan Tuan Direktur. Dia pun pernah pergi ke langgar ni Pak Yasin, dan dia jatuh hati dengan Pak Yasin, dengan pemikiran Pak Yasin, dan juga cucu Pak Yasin, Aminah. Daripada situ bermulalah plot cerita ni. Dia kena tangkap sebab dikatakan ada pakatan rahsia untuk menentang Belanda ketika tu, pemerintah gitu. Tapi Pak Yasin menang. Kemudian akhir sekali Tuan Direktur tu tak berubah pun. Selepas dinasihatkan oleh Pak Yasin secara sendiri, dia still tak berubah. Ending dia Fauzi dan Aminah kahwin dan hidup mereka bebas. Bukanlah bebas daripada penjajah, tapi bebas daripada cengkaman kapitalis. Berdasarkan pemahaman saya, itu cerita dia.